saya Yati Nora daripada Terengganu, tim Cuali dengan Hasmah Mati. Okey, pertamanya saya asalnya saya bermula Genki ni sebab tangan saya ada masalah saraf tau. Tangan tak bergerak, lutut tak boleh duduk. Lepas tu diperkenalkan oleh sepupu saya ADO tu. Saya gunakan Genki dengan hidrogen tu 100%, saya dah baik dan tinggal ubat radang. Daripada makan painkiller semua saya tinggal 100%. Memang kosong sekarang radang saya. Lepas tu saya buat tim lah daripada sana. Daripada Terengganu, saya memang jauh daripada Kelantan Terengganu tu 4 jam. Ke KL pun 4 jam. Jadi, saya sepadang Kelantan, Terengganu dengan Kuantan. Kelantan tu Kota Baru dengan Besut. Jadi jauh. Jadi saya memang tak ada center, tak ada apa dah. Saya seorang-seorang dekat Terengganu tu. Saya buat je lah. Saya pun tak tahu apa buat je. Saya fikir saya nak ikam je 1,000 sebulan. Itu je untuk tambah pendapatan selu saya lah. Tapi bila buat konsisten, saya rasa seperti seronok. Sebab downline saya pun daripada tak ada ikam, dah dapat ikam. Dan saya bulan lepas pun saya tak menjual pun, saya jual sebiji. Ikam saya 19,800. Saya jual 1 biji saja. Sekarang saya lebih seronok nak tolong dia orang daripada saya menjual. Saya rasa saya tak suka nak menongkat langit. Sampai bila saya nak tongkat langit nak menjual, betul tak? So hari ni kita bantu dia orang dapat ikam, dia orang seronok. Kita lagi-lagi seronok. Itu je. Lepas tu hari ni saya terbaru saya buka tim di Perak lah, Mr. Sen. Dah siap dah kedai di Perak tadi. Super Elite bulan pertama 2 minggu dia jadi Super Elite. Ikam dia 10,800. Bulan lepas dia baru join 2 minggu. Tapi saya nampak potensi ada pada diri dia. Saya turun 1 bulan di Perak. Saya betul-betul tolong dia. 1 bulan saya tinggal ke keluarga, saya turun di kat Perak terus saya bilik. Alhamdulillah dia dah boleh buat, so saya tinggal. Dia lagi hebat daripada saya sharing. Tapi saya push lah dia, saya push sebab saya nampak potensi ada pada dia. Buat je lah. Dia buat 2 minggu, dia pun tak percaya. 1,800 ke saya dapat 10,800 ni. Ikan yang 9 bulan baru ni lah. Hari ni dia buat berdata power camp, balik dia buat. Hari-hari dia sharing 4 orang hingga 5 orang satu hari. Sangat-sangat rajin. Dan dia boleh bawa ramai orang pergi meeting. Betul, saya bawa pada sistem tau, saya percaya pada sistem. Walaupun saya jauh, dulu saya selalu ke center Tuhan lah. Saya ambil bilik, saya ambil duit lah. Berkorban lah, orang kata nak dapat ke sesuatu. Kadang orang tak sanggup nak bayar duit minyak, tak sanggup nak bayar hotel pun tak sanggup. Macam mana nak dapat duit? Memang tak dapat lah. Saya dulu seorang-seorang saya pergi ke center tau. Tak ada downline, saya seorang-seorang. Saya ada RM200 pun saya pergi. Janji aku dapat sewa bilik, janji aku dapat makan, aku dapat isi minyak kereta cukup. Tapi dalam masa yang sama bila saya pergi, saya akan open untuk Genki lah. Daripada ada RM200, saya boleh dapat RM1,000 lebih, boleh dapat RM2,000 balik lah untuk servis tu. Sama juga saya konsisten, nanti saya dah nampak hati lain kali kita seorang-seorang, lama-lama kita dah ada pengikut. Diorang slow-slow, diorang dah mula ikut kita, kita konsisten, kita tak pernah berhenti. Saya tak pernah ada istilah rehat, tak ada. Buat, saya rasa seronok, saya rasa sana. Macam selur saya pun 100% saya dah tinggal, dah tak buat dah selur tu. Selur tak buat? Ada customer yang ikut aku tak nak buat. Yati, berapa umur kamu? 48. Dulu saya tak boleh duduk tau, saya tak boleh duduk macam ni, tangan saya keras ni. Saya memang ambil painkiller, berbekal painkiller tu. Jadi kamu pergi Perak, drive ke atau Yes. naik bas? Seorang-seorang. Sendiri drive seorang? Yes. Hebat sangat hebat. Tak ada sebab kita bukan fizikal kita, keinginan kita terlalu tinggi. So kita, orang yang tak mampu dia akan jadi mampu tau, sebab kehendak tu melebihi. Itu je. Saya tak hebat pun, tapi sistem lain pertama saya nampak pergi event tau, bawa dia orang, pujuk dia orang. Berapa orang yang bawa power camp sekarang ini? 10. Dia bawa 10 orang. Saya pun tak tahu saya dapat apa-apa anugerah tu, saya tak tahu. Saya tahu saya bawa prof saya tok orang, prof tok tu apa benda saya tak tahu apa, saya buat je. Saya tahu saya nak ikam bulan-bulan je lah, lepas tu bantu dia orang. Memang saya tak jual dah sekarang. Kadang-kadang saya dapat pun saya bagi pada downline saya. Itulah saya tak tahu. Jadi Yati boleh bagi tahu apa kita kata-kata yang mensemangatkan, yang menjadikan Yati semangat sampai sekarang walaupun Sebenarnya saya seorang ibu tunggal tau. Saya ada 2 orang anak saya, betul kita besarkan impian kita. Sebab saya nak bagi anak saya ada impian saya yang saya tak mampu nak capai. Tapi bila saya buat Elken ni, saya rasa benda terlalu mudah. Sebab di luar saya lagi susah dulu, berabi duit, buka kedai, buka salon, buka niaga transport bah macam orang gila.
Kerja siang malam lagi cuci rambut orang Mr. Sen. Nak dapat RM1, RM200 pun kadang tak sampai satu hari. Tapi dekat Elton ni pukul 6 saya dah balik rumah. 7 pukul 8. Duduk atas katil main-main handset je. Betul tak? Seronok. Lepas tu dia orang pula dapat duit. Memang saya seronok. Saya tak tahu nak cakap apa, saya happy. Pertama saya lagi sihat lah, Alhamdulillah. Memang tak ada, kalau saya drive pun memang tak ada langsung sakit badan. Memang 100% lah Tuhan bagi saya baiklah dengan hidrogen, dengan hidromi ni, dengan Genki. Dan servis Genki pun memang, sekarang ni downline saya tahu, Genki boleh dapat RM19,000 sebulan untuk servis. Grup saya, anak datuk tu semua yang buat servis Genki lah. Dia orang boleh dapat RM1,000 sebulan untuk servis Genki. Seronok, saya seronok daripada jual tepi jalan, dia orang dah mula ada ikam, dah tukar kereta. Saya rasa satu kepuasan lah. Sebab tu orang nak jual, dia jual. Saya bukan nak tokak langit sampai bila saya nak menjual, betul tak? Jadi kita develop rangkaian kita supaya dia orang dapat ikam sama je. Itu je lah. Saya minta maaf sebab saya tak pandai tau, saya buat je. Pandai. Yang penting sipu kita daripada awal lah. Saya follow dia, Mr. Sen, link je lah, ni Kak Ma. Okay, terima kasih. Sangat luar biasa.